Selamat pagi, adik sahabat. Pagi ini saya akan memasak satu lagi menu yang cukup simple, iaitu kuotiao goreng simple ataupun kuotiao goreng express. Okey. Di sini bahan-bahan yang saya gunakan adalah kuotiao. Yang ni saya dah buat campur semua, sos tiram, kicap cair, kicap pekat, sos cili, sos tiram. Ini adalah minyak campuran dengan lemak daging sia. Di sini saya ada kinsia hotdog kinsia, fish cake, dia punya bowmen, telur biji dan daging kisar, tak payah banyak sangat, dan bawang putih dengan bawang merah yang telah saya kisarkan. Dan di sini saya juga ada toge. Toge ini kena wajib lah dengan sayur sawi, sebab saya tak ada daun kucai, saya gantikan dengan sawi. Kalau ada daun kucai lagi bagus. Okey, itu aja. Okey, seterusnya kita akan beraksi di dapur. Okey, kita panaskan kuali ini. Kita biarkan kuali ini betul-betul panas. Kita nak jenis yang jenis yang kuotiao, macam kuotiao hangus. Dia tak hangus sangat, tapi bak kata legend, dia mesti ada kerak-kerak dia. Tu yang kita nak. Okey. Seterusnya kita masukkan minyak. Minyak lagi dengan minyak tu. Okey. Okey, kacau. Okey. Minyak dah panas, kita masukkan bawang. Masukkan bawang. Biar bawang ni masaklah warna perang. Okey. Okey. Terus nak masukkan sos yang kita campurkan tadi. Biar dia sebati. Okey, biar dah sebati. Okey, masukkan daging kisar. Daging kisar tadi pun dah masak. Kita masukkan fishbowl dengan fish cake ni lah. Sekali. Kacau. Okey, kacau. Cukup simple ni. Bagi api kuat. Okey. Okey, dah api kuat macam ni, kita masukkan kuotiao. Kacaukan kuotiao ni sehingga sebati. Cukup simple. Tak lama. Ini adalah periuk kuali legend ni. Memang tak melekat, sebab dia di hari-hari kita guna untuk menggoreng sarapan pagi. Biar dia nampak hangus. Kita masukkan, kita gunakan secukup rasa lah. Masukkan secukup rasa. Kacau balik. Kita nak dia nampak hangus, agak ada lekat sikit dah. Dia ada lekat sikit. Okey, ada nampak hangus. Okey, tu. Okey, kita bagi dia ke tepi dulu. Sebab kita nak menggoreng telur. Telur ni kita jangan campurkan dekat dia situ, takut dia becak. Biar dia jadi dekat tepi ni, biar dia masak tepi ni dulu, biar dia jadi kerak. Orang kata kuat sikit lah. Biar dia jadi kerak. Kalau kuali ni ada tangkai, sedap lah. Jadi macam ni. Kacau. Telur ni
Tu yang kita nak, jadi kerak. Tu dia. Okey, ni dah dekat hujung-hujung dah ni. Kita nak pecah telur ni di tengah-tengah kotiau ni, takut dia akan jadi becak. Bila kita nak goreng telur ni, kita kena goreng tepi je. Biar dia jadi macam ni. Dia nampak cantik lah. Dia tak melekat. Okey, kita nak jadi macam ni lah. Nampak hangus. Kita masukkan ni dengan toge, dengan sayur sekali, masuk sekali. Tu kita tak nak goreng kotiau banyak, dia akan, toge ni kena banyak sikit. Dia tak akan melekat bila toge ni bercampur dengan kotiau. Kotiau ni memang tak berpisah lah dengan toge ni. Ada kotiau, memang ada toge, wajib kena ada. Toge ni jangan kita biar dia masak sangat, agak-agak lah, biar dia ada rasa krup-krup. Jangan biar toge itu masak sangat. Dah padam, dah sampai 10 minit, kotiau ekspres siap. Okey, nampak gaya dah siap dah, sekejap, tak sampai 10 minit. Kalau buat kalau kita berniaga memang okey lah ni. Orang tak lama tunggu. Di bawah 5 minit mi dah masak dah. Orang yang order tu pun dah siap dah. Okey. Seterusnya saya akan membuat telur mata kerbau, telur mata. Dia minta mat nana, dia nak telur mata pula. Apa kita buat? Dah padam. Inilah hasil dia. Siap dengan telur mata. Telur mata, kotiau goreng simple. Okey, Madik, toklah hasil ya. Tengok, kita nak toge ni terlampau masak, jadi macam ni lah. Dia tak terlalu masak, masih ada krup-krup. Itu yang kita nak. Ni telur mata. Ada setengah orang dia nak telur macam ni lah, tapi saya dia suka telur macam ni, dia macam setengah masak. Okey, Madik, jemput sarapan pagi. Jom kita sama-sama bersarapan pagi. Okey, terus. Okey, kita sarapan pagi. Jemput makan, Madik. Jadi dia potong. Bisa-bisa ke? Ada rasa pedas. Saya memang jarang lah bersarapan di kedai. Ikut keadaan lah. Kalau kadang-kadang kalau saya rasa saya nak sangat makan pun saya pergi kedai. Kalau tak ada, saya masak sendiri lah. Saya beli bahan, masak sendiri. Mungkin saya ada nak buat lah satu menu sarapan pagi ke, iaitu mungkin saya akan buat
mi kempuan special. Menjaga kedai special, kalau mi kempuan special dia ada sup, macam itulah. Okay, saya akan try, saya akan buat. Tapi dah mungkin minggu depan lah. Agak puas hati. Kita masak sendiri. Sebab saya tadi nak buat kuotiao kerang, tapi kerang tak ada lah. Sebab awal pagi tu dia tak ada. Kalau nak buat kuotiao kerang lagi sedap lah. Ya, kuotiao pakai kerang. Goreng hangus. Memanglah. Okay. Mungkin setakat ni saja konten daripada saya, iaitu konten 8 pagi. Kuotiao goreng simple je, express, sampai 10 minit jalan. Jumpa lagi kita di next konten. Akhir sekali jangan lupa like, comment, and subscribe Apai Nana channel. Jumpa lagi. Okay, bye, Madek.